Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. Cikgu pergi kepada taktikal yang ketiga. Okey. So, cikgu nak taktikal yang ketiga decoy ataupun X-ray dululah. X-ray. X-ray ni atau nama lain dia ialah skewer lah. Skewer. Okey, skewer ni maksudnya bila kita check kita akan dapat piece yang besar. Okey, contoh yang pertama. Okey, Queen capture H7. Kenapa cikgu capture dekat situ? Okey, cikgu check. So, dia lari, cikgu capture Queen dia. Ni maksud X-ray ataupun skewer. Okey, seterusnya. Black move. Okey, pelajar boleh cuba black moves. Yang ni senang level senang. So, cikgu check. Okey. Kenapa cikgu check? Cikgu dapat rook Cikgu dapat rook. So, check. Okey, cikgu dapat rook kat situ. Okey, next. Okey, black move. Okey, dekat mana dia punya X-ray dia? Okey, pelajar. So, yang ni tidak melibatkan king, melibatkan pieces. Okey, so kenapa cikgu letak dekat sini X-ray? So, cikgu nak take rook dia dekat belakang ni. Okey, so next. Okey, white move. Okey, ni mudah Okey, cikgu check, cikgu dapat queen. Pelajar boleh fikir. Cikgu buah putih. Okey, check. G8. So, cikgu dapat queen. Ni nama dia X-ray lah. Okay, next. Ni mudah. Check. Kenapa cikgu check dekat sini? Cikgu dapat dia punya queen. So, check. So, mesti take lah. Mesti take. Sebab bishop 3, queen 9. Okay. Next. Yang ni senang. Yang ni cikgu akan capture. Cikgu akan check. Cikgu akan dapat lah. Okay, sebab king dia berada jauh daripada knight. Kalau king dia duduk sebelah knight, cikgu takkan capture sebab nilai dia sama ni. Okay, so next. X-ray senang. Okay, so cikgu. Yang ni tidak melibatkan king lah. Okey, so cikgu dapat bishop. Okey, seterusnya. Mudah, dah 8 dah exercise kita. Ni senang. X-ray. So, cikgu. Okey, kenapa cikgu letak dekat sini pelajar? Sebab cikgu akan dapat knight. Okey. Okay, next. Pelajar boleh cuba. Yang ni senang. Okay, so cikgu akan dapat. Cikgu check. Cikgu akan dapat rook dia. Okay, dan yang terakhir. X-ray. Pelajar boleh cuba. Okay, white move. Okay, so bishop. X-ray. So, cikgu dapat rook dia. Okey, itu saja daripada cikgu.